Settle hutang jahat 5 tahun lebih awal. Alhamdulillah. Tahniah Puan Aziana. Ya Allah, dengan kita-kita ni pun jadi happy sangat bila jumpa testimoni-testimoni macam ni. Inilah antara matlamat simpanan emas tuan-puan. Kita dapat selesaikan hutang jahat lebih awal daripada waktunya. Maksudnya kita akan dapat diskaun atas early settlement dan kita juga dapat jimat masa. Hilang satu beban. Segalanya bermula dengan simpanan emas pertama serendah RM100 saja. Jika tuan-puan nak hidup yang lebih tenang akan datang, boleh mulakan simpanan emas bermula sekarang. Kita ni kalau boleh nak meninggal tanpa ada hutang, betul tak? Jom klik pautan di bio ataupun caption untuk saya bantu dengan cara dan langkah yang terbaik untuk anda.